Aku tengah ada pesakit kat rumah ni, kritikal. Lepas tu kau kasih tahu aku, kau fikir aku doktor? Ha? Apa aku boleh buat? Kau dah promote belum? Kata nak post esok. Oh iyalah. Tengok. Besok ada post konten lah. Ni aku lupa tadi aku mau buat. Aduh, lupa lah pula. Alah. Mula dia lupanya. Lepas tu set jam pukul 4.30 pagi. Nanti double. Aku double ni. Malam ni post story semua tag orang. Ya, okey. Macam budak-budak pula kau buat. Memang kau nyanyuk pun. Sebab itulah perlunya kau. Kau tahu tak sekarang ni kau sudah tidak. Kau tahu tak kalau tadi puzzle kita tidak siap. Salah Kau aku. tak lengkapi aku tadi pun. Wah, kau boleh tanya lagi salah aku ke salah kau. Wow. Impressive. What? Mana sudah ni? Aduh. Malam terakhir. Masjid depan rumah aku lawa. Kalau nak Jumaat sama-sama datanglah. Aku nak mau jadi jemaah, aku mau jadi imam. Boleh juga. Lepas tu aku gantilah tu. So imam di sana tu AJK masjid semua aku tukar. Untuk supaya kau jadi makmumku. Ha? Ya terserah. Sekuat mana kelakianmu. Kenapa hari ni nampakin sangat sikit? Dah perlu kasih tengok-tengok orang yang aku jadi imam kau. Dah payah, kita buat ni je dekat rumah je. Rumah? Nanti lah Nanti maksudnya nanti. Kenapa perlu kasih tengok-tengok orang yang aku jadi imam kau? Tak nak lah rumah dengan kau. Pegang cap aku. Benda yang kau nak mau ni lah benda-benda yang akan Tuhan akan aturkan. Tak nak lah gelinya. Kadang Tuhan tak bagi apa yang kita mau tau. Tapi kadang Tuhan bagi juga tapi dalam tempoh masa yang panjang. Okay. Mungkin hari ini kau minta dengan Tuhan tapi Tuhan akan bagi 10 tahun akan datang. Kenapa? Yang tak Kenapa tahu. Tuhan bagi 10 tahun akan datang? Nih, sebab pemikiran kau ni kolot. Itulah Tuhan tidak bagi awal-awal. Tiba-tiba. Mau anak datuk lah, mau yang kau Kenapa ni. kau nak trigger pasal anak datuk? Kau kan kaya? Sebab aku anak datuk lah. Aku nak mau benda ni kau apa yang kau mau Tuhan bagi aku nak mau. Oh jadi kau anak datuk lah. Apa kau masak tu air? Ha? Makan tak? Bos kau udah lah, aku sudah tahu dia gila. Irfan lah. Ya, bos kau suruh dia. Di Putra Jaya. Berkali Pergi cari makan. Ya. Aku tak ada lain dah ni. Weh, aku lag tak? Sikit. Ya kan? Lag. Aduh.
Apalah Cik Muji. Sudah chat dah? Sudah chat ya? Dia tak balas Dia sudah chat. lah. Dah, dia Dia tu tak balas. sebab aku rasa dia warga emas. Biasa warga emas ni, apa yang dia bagi tahu tu sebenarnya dia okey je. Cuma kita je yang memerlukan kepastian, nanti takut nanti kita datang lepas tu begitu gitu. Sebenarnya okey je, kasih tahu je bila mau datang, lepas tu kita datang je. Gila, nanti dia marah macam mana? Kasih tahu je bila mau datang. Dia marah. Dan. Kalau dia marah Ya, aku dah tanggung bagi jawab. tahu. Nanti aku tanggung jawab Kau kalau dia ni. marah. Kau ni dari call sampai live semua. Sorry, ini. Aduh. Sekejap. Okay dah. Kenapa lag juga? Cuba kau try bergerak. Sudah send dekat. Kenapa lag? Rasanya boleh kot. Bila post? Besok. Jam berapa ya? Kamu mau post konten ni jam berapa? Kamu mau aku Terserah. post jam berapa? Aku yang kena post konten juga esok. Aku post Isnin lah Isnin. Macam aku ndak kisah pun kalau post besok sebab belum monetize. So ndak kisah. Kan? Kenapa belum monetize? Kena 3 Belum video ke? Kata tak payah. Kau cuci tangan kau tu keras lagi tangan tu dan kau ni kan memang pengotor betul lah kau ni. Kau pergi cuci tangan kau. Tak faham lah. Nanti aku cuci lah. Biasa betul kau. Makan lepas tu sampai kering Korang tahu kari tak? semua di tangan kau. Korang tahu tak? Pagi tadi kan Amri kejut saya subuh. Lepas tu Amri sebiji macam bapak saya. Amri kejut subuh. Lepas tu Amri cakap, jangan tidur Ya tak. Kau cakap apa? Kau cakap duduk kau cakap apa? Kasih duduk kan? Kau cakap cerita kan? Amri kenapa kau blushing? Aku tanya ni. Kenapa mau bagi pada orang? Cepatlah kau cakap apa? Kenapa mau bagi tahu orang? Cepatlah kau cakap apa? Biar kau je lah tahu kau ni. Cepatlah, ayat kau tu macam ayat-ayat aku. Kau cakap apa? Aku tak ingat. Kau ni. Tak boleh kasih tahu orang Malu. kali. Yang itu tak perlu kasih tahu orang mungkin. Wah, kau bangga-bangga pula kau. Cepatlah, comel lah. Apa namanya? Kau cuci tangan kau pergi ni. Sudah. Dia je lah dengar. Dia mau bagi tahu semua orang kenapa? Cepatlah, kau cakap apa? Kasih duduk kan kau cakap? Duduk kau cakap macam kan? Ya kan? Mesti fikir- orang ni sedang bahagia. Mesti lag lah kau. Harap Berharap apa? Dan mesti orang sedang bahagia tau kan? Mesti orang sedang Kau bahagia fikir! sebab Siapa kalah dia kena kena apa? Siapa kalah dia kena apa? Alah macam Amri je menang. Go fikir. siapa kalah dia perlu bagi tahu apa yang ada dalam apa yang dia rasa.
Apa yang dia rasa setakat ni sepanjang ni perkenalan lah gitu. Salah. Alah macam Salah. Kau perlu bagi tahu perasaan kau kalau kau kalah. Aisyah tak ada lain. Ya, siapa yang kalah, dia perlu bagi tahu perasaan dia. Ah? Sekarang Leg lah. juga. Legging. Kalah lah. Siapa kalah dia perlu bagi tahu perasaan dia. Boleh tipu lah. Tipulah bulan Ramadan ni, tipulah. Korang, cepatlah bagi menang. Yeah. Atau kita tukar. Oi, dah ada lain. Aduh. Tak apalah, itulah dulu. Ini yang first match ni kita itu je. Kita mau tahu apa perasaan je. Aku fikir-fikir ni aku lemah ni. Aku berapa kali kalah dengan Noah. Tapi kali ini kau akan kalah dengan aku. Kami mau tahu apa yang ada dalam isi hati kau. Kenapa aku boleh kalah? Sebab muka kau macam pisang. Orang tak suka. Takut. Kau siapa kalah perlu bagi tahu perasaan dia. Alah, apa tu orang yang selalu bagi aku hadiah tak ada dalam live ni. Gitar Raweh. Urusan kamu lah, itu urusan kamu. Yang penting kalah ni kau perlu bagi tahu apa yang ada dalam hati kau, dalam perasaan kau. Apa yang kau rasakan sepanjangnya itu. Amri menang lah. Jauh beza pula tu. Kamu mau tahu kan apa yang ada di dalam ni kan? Habis ni kita off, okay? View kau 9K Amri. Botak. Kenapa kau tak bagi tahu aku? Sama ini view kau. Memang Dorang kau kesian menang dengan lah. aku. Dorang kesian dengan aku sebab aku tadi kau nak ambil tahu pun pasal aku tadi. Kau tengok sekarang aku minum air suam je. Dorang kesian lah dengan aku. Kau sudah makan. Kau setiap kali Kau sudah buka puasa. View banyak Kau nak rasa bersalah pun tadi. Kau sambil makan lagi. Kau Alah kasi nak naikkan view kena menangis juga aku ni. Sedangkan tadi kau perlu ambil tahu tu pasal aku. Tapi kau tanpa rasa bersalah kau makan Siapa depan je yang aku. tengok engkau punya live ni? Jadi diorang kesian, tahu tak? Siapa je tengok live kau weh? Ui, mau 10k sudah. Cepat kamu 10k ni kasih kalah dia. Oi, apa Kasih kalah dia, cepat. Sebab muka kau macam pisang. Orang dah suka pisang. Oh, perempuan ramai tengok kau. Dorang kesian dengan aku. Tahu tak? Sebab kau tidak rasa bersalah langsung. Kau tahu? Kau tak kasih bangun pun. Rasa. Kesian kau tu habis. Ni tadi tertidur sampai mau isyak sudah tadi. Dah lah aku terasa. Ni baru bangun. Bagi tahu perasaan perasaan yang kau rasa ni. Tak nak. Sebab ramai perempuan tengok kau. Apa pula? Tidak kaitan. Aku ni tak sampai 5K pun. Macam mana nak menang? Okay, punishment tetap punishment. Sekarang punishment tetap punishment. Okay, bagi tahu apa yang ada dalam hati kau, apa perasaan kau terhadap aku
Paling kurang 30 saat lah. Kau punya speech tu paling kurang 30 saat. Malulah aku kalah dengan kau. Sebab 10k ni gila, 10k ni lah orang tengok. Sumpah bos, kau cakap bagus-bagus lah apa yang. Jangan menipu, sebab kalau kau tipu bulan Ramadan ni 10k tipu ni. Kau tipu 10k. Malu Campur di sana 5k. kau tak ada 15k orang ni kalau kau tipu bulan puasa ni, kau perlu tanggung jawab, kau tahu kan? Bagi tahu apa yang ada dalam hati kau, dalam perasaan kau terhadap aku. Okay. Speech kau mesti kurang daripada mesti 30 saat ke atas. 30 saat and above Okay, sekarang start dari sekarang. 1, 2, 3. Aku rasa Tidak mana boleh ada gap. Sepanjang percakapan tu tidak boleh ada gap. Kalau ada gap, dia jadi kau perlu speech 1 minit. Zat. Aku rasa Mana boleh gitu? Kamu teraniaya ni. Kamu 10k di dalam ni, kamu teraniaya. Tahu gak? Jangan redo jangan redo. Kamu teraniaya ni sekarang ni. Sumpah. Aku sakit hati nih. Kita doa-doa benda-benda yang ndak boleh begini. Sumpah. Sudahlah, bangun, minum air suam saja. Dia tidak bagi tahu pun. Dia tidak bagi tahu yang dia aniaya. Mana boleh dia aniaya ni. Dengan tanpa rasa bersalah dia makan tadi. Aku bangun tadi, terus aku tengok, alamak maghrib sudah. Yang ada air putih je. Dia tidak ambil tahu pun pasal aku, sedangkan aku selalu ambil tahu pasal dia. Sudah makan gak? Kau sudah begini ya? Ini kamu teraniaya nih. 12.000 orang nih teraniaya tau. Kita kalau teraniaya, doa kita dimakbulkan. Tahu gak? Call. Okay, call, okay. Dia sengaja tak angkat, padahal jauh lagi Isya. Kamu nak rasa teraniaya ke? Mana boleh begini? Aduh. monetize je. So? Dan sekarang ni kau jangan buang cash. Kau tahu tak 11,000 orang teraniaya oleh kau. Orang kata buat konten bodoh-bodoh je. Buat konten bodoh-bodoh je, masak Maggi untuk bersahur ke macam tu. Faham tak? Segigi? Ya. Oh, kau orang ramai tengok kau. Dorong teraniaya ni oleh kau. Kau tahu tak kalau dorong doa tidak bagus, doa dorong termakbul, kau tahu. Inilah aku benci becak bekol dengan kau ni. Sikit-sikit reconnecting. Aduh. Celah. Kau tahu tak dorong teraniaya, kau tahu tak? Lepas tu salah aku ke salah kau? Lepas tu kalau kau tahu tak, kalau dorang doa dorang ni diangkat, doa orang teraniaya ni diangkat, kau tahu.
Kata salah kau je fikir tadi. Kau yang bawa fikir tadi. Engkau yang sebut. Oh, tiba-tiba kau nak tiada lain. Kita tapi edit aku busy besok. Kalau macam kita shoot hari ni kan, konten tu. Kalau kita shoot hari ni, edit aku ada paper, jadi dia dah dapat edit. Jadi sebab kau dah maknai aku, nanti ambil aku sahur. Dalam mobil bosan nak cerita kau. Bosan-bosan ni lah yang kau akan rindu nanti. Astagfirullah. Sudah off. Kau jangan ego lah. Bosan-bosan ni lah yang kau akan rindu nanti. Kau tahu lah. Okey lah, aku rasa sampai situ je dulu live kita. Ya. Semoga kamu dimurahkan rezeki. Tadi yang taping sampai tangannya, sampai ibu jari kaki sudah dia taping. Terima kasih. Semoga murah rezeki, panjang umur, sehat selalu, bahagia terus. Okay. Thank you so much. Sebab Amri akan post konten. So dalam masa terdekat. Sebab Amri punya video baru 2. So kita jumpa di next konten. Jumpa di YT. Yang belum lagi subscribe boleh pergi subscribe. Okay. Yang belum subscribe boleh subscribe. Kamu boleh scan QR and then cari sahaja Amri Wacume. Okay. Mana aku punya moderator ni? Ini ya. Yang belum subscribe boleh, kamu yang belum follow IG boleh pergi follow IG dulu. Amri Wacume pakai alias. Yes, ni lah. Yang belum subscribe Amri punya YT pergi subscribe dulu. Yang belum follow IG boleh follow. Yang belum follow